Guys, masih lagi dalam MC. Tapi ada benda aku nak cakap sikit lah pasal trade-in. Masih ramai lagi orang yang tak faham pasal trade-in. Okay, ni info ringkas je Kalau nak panjang-panjang kita jumpalah ataupun tanya kat komen ke apa. Okay, apa ni balance hutang kereta dengan market value kereta. Bukan balance hutang, sorry. Balance settlement. Balance settlement kereta dengan market value kereta. Okay, ada orang yang sangka trade-in kereta, dia tolak kereta lama, masuk kereta, ambil kereta baru, sambung dekat loan yang kereta lama. Tak, loan yang kereta lama tu sebenarnya kena settlekan dulu. Alright, macam mana caranya? Okay, mula-mula check market value kereta. Contohnya market value kereta 20,000. Kemudian check baki settlement hutang. Okay, bukan baki hutang settlement hutang. Settlement hutang dengan baki hutang berbeza. Baki hutang sampai habis hutang. Settlement hutang, kalau kita settle sekarang, berapa dia punya baki. Alright, so check. Contohnya kalau market value 20,000, settlement dia 25,000, bermakna korang kena top up 5,000 untuk settlekan hutang tu dulu. Barulah proceed ke loan yang baru. Alright, bukan sambung loan tu kepada kereta baru, tak. Okay, settlekan loan kereta lama. Okay, yang kedua, kalau market value dia 20,000 tapi baki settlement 15,000. Bermakna korang ada modal 5,000 lagi. Maknanya selepas settlement kereta tu, settlement hutang lama tu, market value kereta tu 20,000. So ada settlement dia 15,000. So ada 5,000 untuk modal korang, sama ada nak ambil cash ataupun sama ada nak buat top up untuk kereta baru, untuk muka kereta barulah. Okay, harap korang faham. Kalau yang tak jelas, tak faham lagi, Roger cerita panjang lagi. Okay, sebab benda ni agak detail. Ni just bagi info yang ringkas je. Okay, itu je guys. Semoga bermanfaat. Alright, bye. Assalamualaikum.